Hari ni kita nak masak asam pedas ayam, tapi kita nak twist sikit. Kita nak buat asam pedas ayam bersantan. Asam pedas ni memang asalnya daripada Melaka ke selatan macam tu. Ikut sejarahnya, gulai yang masam, pedas daripada ikan. Lama-lama adalah pula buat ayam, dan lama-lama ada pula orang bubuh santan. Jadi lebih kreatif tapi masih mengekalkan rasa asam pedas yang asli. Cuma bubuh santan tu nak bagi dia lemak-lemak sikit aja. Bersantan ke tidak ke, dia punya awasnya, bahan-bahannya masih sama. Yang ni kali ni kita buat style Johor lah. Tak guna rempah-rempah. Ada rempah dia sangat-sangat sikit lah. Kalau Melaka tu dia lain sikit, dia pakai haba. Tengok-tengok kat yang punya yang lama kan. Kita perlukan bawang merah, halia. Cukuplah halia banyak ni. Lepas tu bawang putih dan juga kunyit hidup. Semua ni kita akan kisar. Sekali dengan belacan ke? Belacan. Kalau bubur belacan, Kak Yan hari ni kan tak bubur belacan sebab nanti semua orang tak boleh makan. Tahan sinus. Kat rumah tu bubur belacan ya. Yang belacan, belacan lagi power lah. Okey, kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkanlah bahan-bahan yang kita kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tengok cantik. Dia dah mula mendidih. Atas dia dah masuk minyak. Atas dah masuk minyak pula. Atas dia dah ada lapisan minyak. Kita dah boleh bubur cili kering kisar. Okay, masukkanlah cili kering kisar. Ikutlah cili kering kisar tu sendiri macam mana. Kalau rasa pedas, tak usah banyak. Sendiri punya bahan berbeza. Yang ni kita kena lama sikit. Lama sikit lah. Tak sampai garing dulu pun tak apa bang. Kita sekurang-kurangnya dia dah kering. Color dia gelap sikit. Tengok tu dah meletup-letup tu. Maknanya dah nak mula garing. Color dia pun gelap sikit dari tadi bang. Ya betul. Bolehlah masukkan. Kita masuk ayam dulu sebab kita nak keringkan air ayam. Baru kita masukkan bahan lain. Jom Kak Yan, jom. Kita masukkan ayam. Nak bagi kering-kering dulu ayam dia. Air ayam tu. Baru kita masukkan bahan-bahan lain. Baru kita masukkan air. Okay, kita masuk dulu ya. Senang je masak asam pedas ni. Kita bubur santan, kita masih lagi maintain rasa asam pedas yang pedas dan masam. Kita cuma bagi santan tu nak rasa lemak, tapi jangan sampai jadi gulai lemak. Betul tu Kak Yan. Cantik bang. Betul. Tu biarkan lama sikit ke? Tak. Ni kita masuk bahan dulu biar dia lama sikit dengan bahan. Kita masuk air asam. Sedap-sedap. Dah masuk air asam tu kena terasa. Masuk garam dulu. Nanti hujung-hujung kita rasalah. Masuk garam. Masuk gula. Kak Yan guna brown sugar. Orang kata gula Melaka pun sedap. Kalau tak ada brown sugar pun boleh. Lepas tu kita masuk sedikit asam pedas. Lada hitam. Lada hitam. Dalam 2 sudu teh macam tu lah. Ada rasa rempah-rempah sikit. Okay, kita kacau tengok. Okay, kita guna bunga kantan. Kita panggil apa ni kat kampung tu bang? Cendohong. Cendohong bang. Cendohong ke cendohong pula? Okay, masukkan. Dan juga daun kesum. Jangan dilupakan. Ni daun kesum ni bau petik dari kat luar tu. Dia tinggi-tinggi sangat Kak Yan. Petik lah banyak-banyak sikit. Bila kita bubur santan, kita pastikan benda-benda ni lebih sikit. Sebab dia nak nanti dia tenggelam pula rasa daun kesum dengan bunga santan ni.
Okey, masukkan. Biar dia lama sambil nak tunggu betul-betul garing bahan-bahan rempah kita. Sekali dia biar dia lembut. Nah, lagi lama dia dapat keluarkan lagi banyak rasa. Jadi kita renihkanlah sampai tahap ni. Dah lupa macam tu asam pedas tak kan? Ya, cantik kan? Ini asam pedas lah. Ini dalam 15 minit lah Ya. kita renih ke kan? Ayam ni belum betul-betul masak lagi. Sebab kita masuklah santan awal sikit. Biar santan tu betul-betul mesra. Mesra kat alam. Betul-betul masak. Keluarkan balik rasa keluarkan balik warna merah ni. Jadi kita nak masukkan santan. Silakan Kak Yan. Santan tak payah banyak. Okey, kita tengok dulu okey tak? Cukup lah Kak Yan. Sikit lagi bang. Silakan. Kak Yan ni dalam satu kotak kecil tu Kak Yan bubuh air. Lagi Bolehlah tambah. Buat Kak Yan bubuh air. Tengok cantik kan? Tapi nanti kita nak bagi santan ni betul-betul masak pula dengan ayam keluar daripada rasa-rasa daun kesum ni semua kan. Kita renihkan lagi. Nanti baru kita powerkan, kita rasa macam mana. Power tak? Macam mana? Dia bau asam pedas tak Yan? Bau kan? Asam pedas kita dah nak menjadi. Cuma santan tu kena masak lagi. Wah, macam pantun pula Kak Yan. Ada satu benda Kak Yan nak masuk, iaitu tomato. Sini tomato. Jadi merah lagi, bertambah merah. Jadi Kak Yan nak potong tomato ni. Kak Yan nak masuk lebih-lebih sikit. Biar masam-masam tomato tu pun sedap. Masam-masam buah. Okay, kita ambil 3 biji. Okay, kita masuk 3 biji tomato. Sementara nak tunggu dia masak tu, biarlah tomato ni lembik, keluarkan rasa-rasa buah dia. Okay, kita nak masuk dalam kuali. Tu dia. Sikit lagi bau dah masuk dalam hidung dah ni. Tu dia. Color dia macam ni lah. Bila kita bubuh santan, color dia jadi macam ni. Kita nak sikit lagi minyak dia naik atas, baru berbaloi-baloi masak. Tengok kita punya asam pedas. Sedapnya, lemak-lemak manja-manja je kan. Asam pedas tu masih rasa asam pedas tapi ada lemak-lemak sikit. Kena cuba. Kak Yan tutup api, dah siap masak. Alhamdulillah, jom kita makan. Kita hidang dulu bang. Kita nak hidangkan asam pedas ayam bersantan. Power punya. Tu dia bang, sedapnya bang. Ya Allah, dia ikan masin. Sambal belacan. Ulam. Set lengkap asam pedas. Ni boleh buat berniaga ni bang. Betul. Sekali-sekala kan. Sedap kan? Asam pedas ayam bersantan. Ini masih lagi lauk dulu-dulu. Yang dah ada orang kata bila dah makin kita ke depan, kita tambah. Tapi yang pasti masih kekal rasa asam pedas legend. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan resipi-resipi yang menarik. Jangan ke mana-mana tau. Setia dengan Kak Yan setiap Isnin dan Khamis. Jangan lupa like dan share banyak-banyak video ni. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih.